kalau kita kangkung ni dia akan tarik-tarik talapion ni, dia akan makan-makan tu, ada yang putus-putus dia akan lekat dekat palm juga, jadi masalah leceh juga. Lobster okey, talapia pun okey. Ini yang saiz 2 inci. Sana yang untuk bakar induk okey, cantik, tak ada apa. Okey, yang tu lobster untuk yang pembenihan pun okey juga. Jadi yang atas ni pun okey, tak ada masalah. Okey, cuma risau kalau kata kita tinggal untuk kolam ni dalam masa beberapa hari ni, risau satu saja, blackout ataupun terlucutnya, macam terputusnya, macam pipe oksigen kita ni kadang-kadang dia tercabut juga. Risau juga kalau jadi macam tu. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi. Video ni saya nak kongsikan sedikit lah bagaimana saya buat persediaan untuk tinggal kolam ternakan saya ni. Dah hampir 3 hari. Hari ni baru pagi ni baru saya balik, saya baru nak tengok. Kalau tengok dalam kolam ni, masa saya tinggal tu air dia keruh sikit, tapi sekarang ni dah nampak jernih. Dah jadi jernih. Sama juga macam kolam yang bakar induk tu, air dia jernih juga, nampak ikan banyak yang kelaparan lah. Jadi untuk saya tinggal kolam ni yang hampir 3 hari ni, jadi saya terpaksa letakkan jugalah bayam-bayam Brazil ni, nampak dia dah makan ni, pucuk-pucuk bayam Brazil ni. Tapi kena bagi ranti macam ni lah, sebab kalau kata dia menggigit tu, dia boleh sentak tu, memang dia boleh putih lah. Tengok tak ada apa, boleh bagi makan juga. Banyak saya letakkan bayam Brazil ni, banyak Brazil ni. Ini sebagai alternatif lah, daripada untuk mengelakkan daripada dia kelaparan tu. Boleh juga bagi bayam-bayam Brazil ni. Kalau bagi kangkung ni sebenarnya tak tahan lama. Dia dalam masa 2 hari dia akan jadi kecut, dia akan jadi macam lembek tu. Tak elok. Kalau bayam Brazil ni boleh tahan sampai berminggu-minggu. Dia boleh tumbuh akar lagi. Jadi boleh tengok. Jom saya tunjuk kolam yang bakar induk tu pula. Okey, sekarang saya nak tunjuk yang dalam polytank ni pula. Ikan talapia. Ikan talapia yang dalam ni ada saiz yang besar sedikit, dan juga yang untuk bakar-bakar induk, untuk next generation induk-induk talapia saya yang dekat depan kolam sana tu. Okey, bermula daripada sini ya, bermula daripada kolam polytank ni. Okey, saya nak tunjuk. Jadi untuk selama yang hampir 3 hari tu, saya ada bagi saya ada hanya buat persediaan. Okey, sebelum hari tu, sebelum saya nak tinggal tu, saya bagi makan, bagi agak lebih sedikit lah daripada dedak pellet ikan talapia tu. Lepas tu saya akan letakkan dengan bayam Brazil saya tu. Jadi sebagai alternatif lah. Kalau macam saya cakap tu, kalau kita nak letak kangkung boleh, tapi dia akan lekat. Kalau kita kangkung ni dia akan tarik-tarik talapia ni, dia akan makan-makan tu, ada yang putus-putus dia akan lekat dekat palm juga, jadi masalah leceh juga. Jadi saya bagi dengan bayam Brazil, tawakal lah. Okay, saya nak tengok. Bayam Brazil yang saya letak ni memang ada 3 tangkai yang besar. Ada daun penuh, tapi sekarang ni dah 3 hari, tengok dah tinggal ranting, tinggal rangka. Ini menunjukkan okey, daripada nak biarkan ikan talapia dalam ni jadi lapak, jadi apa salahnya kalau kita letak lah bayam Brazil ni. Jadi kalau kita tengok daripada sini pun, sebenarnya bayam Brazil ni dia dimakan juga oleh ikan talapia. Cuma saya hari tu saya silap, saya kata ikan talapia ni tak makan bayam Brazil. Tapi kali ni bila dah tengok macam ni, memang dia makan. Tapi ada cara dah. Kita ada cara dah kalau nak bagi makan ni. Kalau kita buangkan macam tu saja, dia jadi susah dia nak makan. Dia nak tarik tu jadi macam tak berapa nak putus. Jadi lambat, sebab tu dia tak makan. Dia tak makan bayam Brazil ni. Tapi kalau kita bila dah buat gantung macam ni, kalau kata dia tarik itu, dia sentak kan. Dia tarik macam tu. Jadi daun tu putus. Okey, daripada sinilah saya silap, dan sini daripada nampak macam ni saya dapat belajar sedikit lah. Sebenarnya bayam Brazil boleh juga dimakan. Okey, macam ni lagi senang lah. Kalau nak letak kangkung ni leceh, dia akan lekat dekat palm tu, jadi dalam putus-putus je. Dia akan lekat dekat palm, lepas tu air pula akan jadi kotor sedikit. Kalau kita bayam Brazil ni, pakai akan terkawal. Jadi kalau tengok macam ni pun, masa saya tinggal tu memang air dia ke dalam ni memang keruh sedikit lah. Tapi tengok sekarang ni dah jernih sikit. Filter dalam ni memang kotor lah. Sekejap lagi kena cuci lah. Saya bagi makan dengan dedak lah. Tengok. Ikan lapak lah. Okey.
Nanti saya akan bagi makanan dekat belakang ni dengan dedak ni. Okay, sekarang jom kita tengok kolam induk tilapia saya yang depan rumah tu. Tengok, jom. Okay, ni untuk kolam induk ikan tilapia saya yang di hadapan rumah tu. Jadi kalau kita tengok daripada sini ni nampak macam okey. Air okey lagi. Pam pun jalan cantik. Satunya kalau kita tinggal macam ni memang agak takut lah, kecuali daripada pam ni kadang-kadang pam ni pun saya letakkan ada 2 biji. Jadi ada satu pam lah untuk backupnya. Saya akan on di sana dekat switch tu. Jadi kalau tengok daripada sini dia punya sejatan air ni mujurlah 2-3 hari ni hujan agak lebat juga, jadi mungkin sejuk sikit. Kalau kata cuaca panas tu mungkin sejatan ni kadang-kadang sehingga sejengkal air ni akan tersejat lah, air kolam ni, sebab terdedah dengan cahaya matahari yang di depan rumah saya ni. Okay, tengok macam okey lah. Okay, saya nak bagi makan 3 hari, hampir 3 hari tinggal. Ikan ni jadi macam takut-takut sedikit lah, tapi kemungkinan tengok juga kalau okey saya akan ke depan sedikit. Ikan ni dah mula makan lah, memang agak lapar lah ikan ni. Kalau tengok di sebelah sini, saya ada cuba cek juga, mungkin kalau ada anak ikan di sebelah sini memang tak ada lagi pembenihan yang berlaku tu. Jadi kalau kita tengok daripada permukaan air kolam tu memang tiada tanda-tanda untuk pembenihan, sebab baru-baru ni pun dah saya ambil dah anak-anak benih tu yang letak dekat belakang tu. Jadi untuk generation ni saya terpaksa tunggu lagi lah, mungkin dalam beberapa minggu lagi untuk mendapatkan anak benih. Okay, saya akan bagi. Jadi untuk kalau kata kolam yang besar macam ni, kalau kata nak tinggal banyak hari tu memang saya tak risau sangat, tak ada masalah sebenarnya. Dalam ni pun saya tak letak pun apa-apa bahan daripada pucuk-pucuk kayu tu, saya tak letak dalam ni. Cuma masa hari nak tinggal tu saya bagi lebihkan sedikit dedak dan jaga kualiti air dan oksigen bagi cantik sikit, sebab ikan-ikan yang besar dalam ni dia dapat survive lah. Kalau kata setakat 3-4 hari tu insyaAllah memang tak ada apa-apa yang kita risau lah. Cuma takut daripada kalau kata ada blackout, elektrik terputus tu, mungkin itu merisaukan kita jugalah. Lain-lain daripada tu memang tak ada masalah, kita boleh tinggal lah macam biasa, sebab kawasan dia luas. Jadi kalau kata ada ikan-ikan dalam ni pun, cuma takut kalau kata ada anak-anak benih dalam ni, anak-anak benih tu mesti akan habis lah dimakan oleh induk-induk dalam ni, sebab dia akan kelaparan, dia akan makan lah anak-anak benih tu. Saya akan bagi lagi sikit. Okay. Kita tengok ikan semua lapak lah. Kalau tengok kualiti air dalam ni memang jadi jernih. Kalau masa saya tinggal itu memang dia agak keras sedikit. Jadi pemandapan tu saya akan cuba buat cucian lah sebelah sini. Daripada mandapan tu dia akan mendap sebelah ni. Dan saya akan sedut lah dengan pipe getah tu. Saya akan keluar dekat sebelah sana. Okey, yang ni yang dalam polytank. Okey, jom saya nak tunjuk yang dalam kok semen. Okey, yang ni yang dalam kok semen. Saiz 1 inci, 2 inci ada juga saya campur-campur dalam ni. Yang ni stok lebihan daripada jualan tu. Okay, untuk anak-anak benih ada dalam ni. Ada banyak stok yang baru saya ambil tu. Anak-anak benih yang baru menetas tu saya campur dalam ni. Tapi kalau korang tengok ni ada juga lobster yang biru tu, ada sebab pembenihan disebabkan ruang yang tak berapa cukup tu, saya akan letak juga dalam ni. Jadi anak-anak benih tu akan bermain-main dalam ni bersama dengan lobster dalam ni. Jadi anak-anak benih yang kecil-kecil macam ni dia tak kacau sangat lah dengan lobster tu pun tak risau sangat lah. Kalau kita saiz yang 1 inci yang macam ni, kalau kata lobster ada lobster yang bersaling kulit pula dalam ni, habis lah. Lobster tu memang akan dimakan lah, kaki apa semua memang semua akan kudung. Anak-anak ikan tilapia ni memang pemakan juga ni. Kalau tengok macam ni, anak-anak benih tu memang tak berapa nampak lah, sebab kecil-kecil lagi. Anak-anak benih yang baru menetas tu duduk dalam ni bersama dengan lobster. Lobster pun saya tak letak banyak, hanya dalam beberapa ekor saja. Okay, dalam ni pun ada lobster lagi. Dalam ni semua kebanyakannya jantan lah dalam ni untuk dibuat pengasingan.
Okey, lobster yang untuk dibuat pembenihan tu saya akan letak dalam ni. Yang ni yang untuk buat pembenihan. Jantan betina semua ada dalam ni lah, untuk buat pembenihan. Okey, jadi sekarang ni saya dah ada petition dah, saya ada rak pula yang saya baru tunjuk tu, yang saya buat baru-baru ni tu. Jadi ruang untuk di atas ni saya akan letak lah dengan anak-anak benih. Lobster tu ada banyak di atas ni, ada berapa 3 tong, 1, 2, 3, 4 ni untuk standby lah, untuk standby air bersih. Kalau kita nak buat tukaran anak-anak lobster tu, saya akan gunakan air yang saya letakkan di sini. Jadi kalau kita tengok sekarang ni memang dah 3 hari lebih dah saya tinggal. Jadi buah-buah geluguk yang belum sempat saya potong ni dah jadi macam ni ya. Dah jadi macam berkulat dah. Nampak? Dah jadi berkulat 2 bungkus ni. Tengok pula kalau kata yang boleh pakai, saya akan ambil, yang tak boleh pakai buang sajalah, apa boleh buat. Okey, ini adalah saya boleh kongsi sedikit lah risiko apa kebaikan ataupun keburukan kalau kata kita tinggal kolam ternakan kita yang secara kecil-kecilan ni selama beberapa hari tanpa ada sesiapa pun yang monitor lah. Jadi kita akan tinggal saja macam tu. Okey, ini adalah satu. Okey, inilah kalau kata kita buat ternakan ni, kita jadi masalah sikit lah kalau kata kita nak tinggal kolam ternakan kita ni walaupun selama beberapa hari. Jadi ada juga risiko dah yang kita terpaksa tanggung lah. Jadi kalau kata kita pergi bercuti pun memang hati takkan senang lah, kita akan teringat kolam kita kan. Jadi sebab kolam kita ni macam kolam saya sendiri pun tak ada siapa yang nak tengok. Dah tinggal hampir dah 3 hari tu, jadi inilah jadi dia kalau kata lebih daripada saya pernah tinggal juga kolam saya ni hampir 1 minggu dulu. Ada juga saya kongsikan dalam video saya yang lalu tu, saya ceritakan bagaimana saya buat. Jadi masa tu lebih hardcore lah kalau kata kita nak tinggal ni, letakkan dengan kangkung, letakkan dengan bahan-bahan untuk sebagai pemakanan. Tapi sebenarnya pemakanan yang kita letak dalam tu pun hanya boleh tahan dalam beberapa hari saja. Tak mampu pun daripada jangka masa yang kita letak tu. Jadi sebagai ikhtiar lah. Jadi sekarang ni saya dah dapat satu idea lah, boleh letakkan dengan bayam Brazil lah. Sebab bayam Brazil ni banyak, sebab bayam Brazil ni dia tidak mudah mereput dan tidak membusuk di dalam air tu, kita boleh gunakan. Okey, untuk video kali ni saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.